Mikot? Apa tu? Makanan ke? Jumpa ke? Kenapa penting sangat mikot ni? Mikot adalah sempadan tempat ambil niat ihram umrah maupun haji. Kepentingan mikotnya pula, kalau kita tak ambil niat ihram umrah ataupun haji di tempat mikot yang telah ditetapkan, awak perlu bayar dam dan berdosa bagi yang sengaja. Dengan itu, kita perlu tahulah tempat-tempat mikot yang telah disediakan. Dan kalau dalam kapal terbang, bagaimana pula untuk ambil niat ihram umrahnya? Kalau tak nak bayar dam, haji-haji semua, sebelum berangkat, tanya kepada mutaib ataupun cek semula perjalanan umrah awak. Kalau dalam kapal terbang, biasanya kru kabin ataupun pilot akan bagi tahu kepada penumpang-penumpang yang akan buat umrah. Jangan risau, niat dalam hati pun sudah memadai. Itu sudah dikira sah niat ihram umrah awak walaupun baca di dalam hati. Kan dalam kapal terbang, sibuk dengan penumpang-penumpang yang ramai, so boleh saja niat dalam hati. Dah jemaah-jemaah semua, siapa yang jaga mikot, maka perjalanan umrah awak lebih berkat dan lebih tenang.